semua. Firaun punya zalim sahabat-sahabat semua. Punya memang zalim. Anak-anak lelaki yang baru lahir semuanya diangkat nyawanya sebab dia takut. Dia takut ahli sihir, ahli nujum dia bagi tahu nanti satu hari ada lelaki akan jatuhkan kerajaan kamu. Akhirnya sahabat-sahabat semua, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa hidup dalam istana dia sahabat-sahabat semua. Orang yang dia takut tu hidup dalam istana dia sahabat-sahabat semua. Nabi Musa alaihissalam membesar dalam istana Firaun dan akhirnya kerajaan Firaun jatuh di tangan Nabi Musa alaihissalam. Punya takutnya dia sahabat-sahabat semua sehingga dia arahkan tentera-tentera dia ragut nyawa bayi lelaki yang baru lahir. Ya, bayi perempuan biarkan hidup, bayi lelaki je ragut nyawa. Akhirnya sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Musa alaihissalam jadi anak angkat dia. Sampai bila dia nak angkat nyawa Nabi Musa tu, isteri dia Asiah bagi tahu tak payahlah, kita jagalah anak ni. Sahabat-sahabat semua, manusia merancang tapi perancangan Allah Subhanahu Wa Taala lagi maha hebat sahabat-sahabat semua. Orang yang dia takut, lelaki yang dia takut tu akhirnya hidup dalam istana dia sahabat-sahabat semua. Dia sendiri tak jangka sahabat-sahabat semua. Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat semua. Dan banyak lagi dah sahabat-sahabat semua kisah yang ada dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kisah ni sahabat-sahabat semua? Supaya kita mengambil iktibar, mengambil pengajaran. Jangan jadi seperti mereka sahabat-sahabat semua. Korun seorang yang kaya raya, bukan salah jadi kaya, tetapi Korun ni bila kaya dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak nak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya sahabat-sahabat semua, Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya dalam bumi sahabat-sahabat semua. Sampai sekarang nama dia masyhur sahabat-sahabat semua. Orang kalau jumpa harta dalam tanah panggil apa sahabat-sahabat semua? Harta karun lah. Ambil nama dia lah, Qarun. Orang kita jumpa harta dalam tanah, sebut apa? Harta karun tu. Karun tu ambil nama dia, Qarun.